Assalamualaikum, salam satu dunia, bersama aku Izfan. Dalam video kali ni aku nak kongsikan dekat korang semua pengalaman aku dan keluarga camping santai di Kuala Razila Gopeng selama 2 hari 1 malam. Kali terakhir aku datang dekat sini sekitar 10 tahun yang lalu. Korang boleh cek balik video tersebut di dalam video-video aku yang lama di dalam YouTube channel aku ni. Selamat menonton. Detik berharga, lari dari kesibukan kerja. Banyak betul perubahan selepas 10 tahun. Sepatutnya tapak kemah betul-betul bersebelahan dengan sungai. Tapi tempat tu telah digantikan dengan syelit-syelit. Dan sebenarnya aku datang dekat sini bersama dengan grup SBK aku, L4R. Dan kebiasaannya tempat-tempat macam ni aku akan datang lebih awal untuk menikmati alam semula jadi. Berehat sebentar, nikmati bersama keluarga. Masa indah kita menjadi memori yang bahagia. Akhirnya satu persatu ahli sampai juga. So selepas mandi, kami semua get ready untuk persiapan malam juga. Malam ni kami nak buat BBQ. Terus bersama, siang yang bersinar, malam yang tenang. Kamu di sisiku membuat hatiku senang. Tidurlah hingga pagi mengejutmu. Moga hari esok terus bersinar. Malam pun menjelang tiba, masing-masing melakukan tugas masing-masing dan dipahamkan malam ni pun ada beberapa aktiviti seperti penyerahan hadiah dan lain-lain lagi. Ayam, kambing, sosis semua dah siap. Kami makan dulu. So, pagi pun telah menjelang tiba. Malam tadi pun ada yang tidur lewat malam. So, sebelum kita mandi kali terakhir, kita orang sarapan dahulu. Selepas tu, barulah packing-packing untuk balik. Terus bersinar terang. Kerja yang tak pernah habis bukanlah penghalang satu kebahagiaan. Hanya berehat sebentar, nikmati bersama keluarga. Masa indah kita menjadi memori yang bahagia. Akan dikenang di saat suka dan sengketa, agar keluarga kuat terus bersama. Kita pun telah sampai ke penghujung video. Next kita nak camping dekat mana pula? Nantikan video yang seterusnya. Assalamualaikum, salam satu dunia dan bye-bye.